Hari ini sekali lagi saya akan bincangkan mengenai topik kesihatan, iaitu topik masalah keguguran. Okey, saya percaya mana-mana pasangan yang berkahwin kat luar tu, of course lah lepas dah kahwin mesti nak anak, kecuali pasangan muda kan. Macam saya dulu lah, orangnya I muda lagi, tak nak anak, I nak honeymoon, konon lah kan, konon ni. Punca daripada keguguran ni sebenarnya banyak membagi saya pengalaman untuk saya share juga dengan ibu-ibu muda di luar sana mengenai cara penjagaan dan apa yang berlaku. Keguguran tu berlaku disebabkan janin tidak normal atau mengalami penyakit serius, infektasi yang tidak elok. Yang paling kita tak nak sebenarnya jangkitan pada kita punya rahim. Keguguran juga berpunca daripada masalah rahim yang rendah, ada terjatuh, terhentak, rahim tu memang naturally memang tak kuat. Dan bagi mereka yang plan untuk pregnant, make sure kita standby pakai acid folic tu 6 bulan sebelum kita merancang untuk proses kehamilan. Sebab sekiranya janin daripada awal tu sendiri sudah tidak normal, itu yang menyebabkan masalah gugur. Dan bagi mereka yang ada bela kucing kat rumah, make sure kita kena jarakkan lah. Jangan ambil salmon ataupun yang sushi tu semua kena elakkan. Ya. Dan kena banyak reading lah bagi orang nak plan untuk pregnant. Ini yang saya buat sebelum masa tempoh saya nak dapat Usmah lah. So, masa saya gugur tu, saya lagi sakit gugur berbanding saya bersalin. Saya gugur, saya sangat-sangat teruk, muka saya pucat, biru, pink habis. So, experience saya gugur, bila dia start bleeding daripada tengah hari, bila dah petang kan saya insist saya tak nak pergi klinik lah. Sebab bila pergi klinik, doktor dia akan inject untuk bagi kita punya kandungan tu dia tahan lah. Balik tu, saya rehat dan tak sampai berapa minit, tiba-tiba saya rasa sakit perut yang teramat sangat. Sampai saya rasakan memang terus terang sakit bersalin lagi tak sekuat macam mana orang yang gugur. Sebab tu kalau kita tak jaga betul masa proses keguguran tu, ada yang menyebabkan kan sisa janin masih melekat kan, dia tak pergi cuci, dia tak buat DNC, itu yang punca dia meroyan. Bila dia tak teratur, lepas tu dia tak boleh pregnant lagi dah. Sebab tu, bila kita gugur, kita still kena ambil berat dan juga kena menjaga dalaman macam kita berpantang. Terutama yang gugur lebih daripada 4 bulan. So, bila saya pergi tandas, so dia keluar besar macam tu. So, saya kata kan, saya panggil husband saya. Dia tengok ni, yang benda ni. Waktu dia mau panik. Waktu tu saya dah tak ingat apa yang berlaku. Saya terus pergi hospital, pergi klinik. Esoknya, saya buat DNC lah. Ingat masa buat DNC tu, doktor dia ada letak epidural tau. Epidural tu pun ada side effect untuk long term. Dan lepas tu lah sebenarnya saya punya memori macam lost sikit. Dan lepas tu juga saya ada masalah allergic pada antibiotik dan sebagainya. Dan saya ambil balik suplemen. Saya ambil STBT, saya ambil Difolia dengan Sedu Aero. 3 produk ni saya ambil. Alhamdulillah selepas 6 bulan saya dapat Usmah. Dan saya sangat risau sekiranya berlaku lagi keguguran macam saya dapat masa gugur first dengan gugur yang second. Dan bila ambil Difolia, saya konsisten dan saya dapat rasa perbezaan tu. Saya dah tak kerap pergi tandas lagi. Dan disitulah sebenarnya saya percaya, ada beza. Saya bercakap based on saya punya experience lah. Baru lebih telus, betul tak? Apakah risiko untuk hamil dan gugur lagi? Majority ada yang cakap lepas saya gugur, saya dah susah sangat nak pregnant. Dan ada yang pregnant pun dia gugur. Yang punca pada rahim tu sendiri tak kuat. Macam saya katalah, saya lepas ambil Difolia baru saya rasa benda yang berubah dalam saya punya kehidupan. Next saya salinkan Alia pun sebenarnya tak lama. Lepas 3 bulan saya planning untuk pakai Alia, then lekat macam normal. Bila saya cek doktor pun, doktor kata rahim saya dah ada yang sihat, dah tak rendah macam dulu. Dan yang paling penting, bila kita mengalami keguguran, make sure kita pergi DNC. Kita tak buat tu, nanti kan sisa janin yang tertinggal tu melekat, dia akan menyebabkan masalah keracunan dalam darah kita, toksin. Kalau kita ambil Difolia, macam ni kan, Difolia ni, saya ambil ni 2 biji 2 kali sehari. Sebab lepas gugur, lepas tu boleh terus consume. Tapi dia mesti gugur 4 bulan ke bawah. Kalau 4 bulan ke atas, dah dikira macam kita bersalin normal, kena ambil 1 set berpantang dalam salin tinggi ada. So bila ambil ni, masih ada lagi sisa janin yang keluar ataupun sisa daripada pembersihan tu. Dan memang nampak perbezaan ketara sangat. Lepas saya ambil Difolia ni, saya tak ada masalah dah kencing tak lawas tu macam saya kata. Dia tak ada masalah segugut teruk bila period. Bagi yang tak pernah cuba, yang planning nak anak ataupun mungkin dah kahwin, anak dara pun sebenarnya boleh ambil. Ambil sebiji 2 kali sehari. Kalau dah berkahwin, 2 biji 2 kali sehari. Kalau yang tanya saya, produk ni selamat tak dimakan untuk jangka masa panjang? Of course, sebab dia macam kita ambil herba makanan harian. Contohnya kita ambil pegaga, ulam raja dan sebagainya. Ia adalah sebagai herba. Macam tu juga dengan suplemen. Dia tidak ada campuran drug. Semua produk salin tinggi, jangan risau dia ada ml number. Okay, last tips untuk masalah keguguran bagi mereka yang nak plan untuk pregnant kan. Kadang-kadang gugur ni juga berpunca pada hormon. Bila kita selalu stres, kita ada masalah thyroid ataupun kita ada ambil ubatan doktor tertentu, kita kena check balik adakah ubatan tersebut mengganggu. Sebab kadang-kadang berpunca daripada itu juga. Okay? Dan saya doakan sebenarnya orang-orang di luar yang masih dalam proses untuk mendapatkan anak, dan jangan putus asa lah.
Okay, so saya harap dengan ilmu yang tak seberapa saya ni yang saya share membantu untuk wanita terutama yang belum kahwin, yang masih proses nak menjadi isteri orang atau proses mendapatkan zuriat. Sebanyak yang membantu menaikkan semangat dan juga mungkin menjadi salah satu penyelesaian anda kan, sebab ramai sebetulnya yang dah berjaya pregnant hasil daripada produk Slim ini. Alhamdulillah, semua pun izin Allah ya, semua izin Allah. Alhamdulillah sekali lagi, dan terima kasih kepada semua yang support produk kami, produk ST sampai sekarang. Dan that's it, jumpa saya untuk next video kesihatan. Apa kecantikan, dan jangan lupa subscribe saya punya channel, thumbs up dan juga komen kat komen bawah ni. Okay, bye bye. Saya dulu sebelum sebab dulu sebelum saya mula berjinak lah dengan dunia makeup ni kan, saya ramai dapat feedback, orang kita ni dia suka cantik tapi dia tak tahu apa produk yang sesuai. Lepas tu bila pakai, kadang-kadang kita tengok oh makeup pengantin tu cantik, so kita pun beli foundation dia. End up muka lepas lama-lama pakai kan kita akan nampak macam muka kita hitam tau, ataupun dull. Ia kesan daripada penggunaan foundation tadilah, sebab foundation tadi tak sesuai untuk digunakan daily. So kalau ikutkan Doll Skin Foundation ni memang formula dia lightweight tetapi dia full coverage. Siapa yang dah pernah tengok saya punya previous tutorial, siapa yang belum tengok, make sure you all tengok, okay? So you all akan nampak lah impact dia, dia akan cover tau semua. Dia punya scar, dia punya jeragat.